Cuba anda bayangkan satu situasi ini. Anda cedera parah akibat kemalangan dan anda dikejarkan ke sebuah klinik kesihatan di luar bandar. Jam masa tu pukul 3 pagi. Situasi yang agak cemas tu. Sangat cemas. Tapi kebarangkalian besar, nyawa anda pada waktu itu tidak diselamatkan oleh seorang doktor. Orang yang menyambut anda kat pintu kecemasan, yang stabilkan pernafasan anda, hentikan pendarahan tu, Mereka tu sebenarnya pegang gelaran yang mungkin anda tak perasan pun. tepat sekali. Anda mungkin tengah tahan sakit, jadi tag nama kat seragam diorang tu anda pandang sebelah mata je. Tapi mereka ni sentiasa ada kat situ. Mereka bukan doktor dan mereka jelas sekali bukan jururawat. Jadi, siapakah Wira tidak didendang ni? Kalau di klinik luar bandar atau jabatan kecemasan, individu yang anda gambarkan tu adalah penolong pegawai perubatan. Ya, atau singkatannya PPP. Orang tak kisah pun apa jawatan staf tu. Tapi kalau kita tengok ekosistem penjagaan kesihatan kita secara menyeluruh, PPP ni adalah komponen klinikal yang sangat kritikal. Tanpa mereka, hospital dan klinik awam kita boleh lumpuh sepenuhnya. Memang tak boleh dinafikan.